kemana tadi kan? Nanti Mas Haji cuma nih berang aja deh. Ih, siru mengenai lah. Menganai dah 2 kali menganai ya, mengalai. Mengenai mana? Mengalai. Kok kelangah orang gua? Balai. Dia orang alok don gua mungkin melanggang. Kalau orang tuh mengalih kok. Tak terasu belum poso sore. Sebulan carai. Mengalih kok. Tantu dia ada tantu pe padu bro. Tengok tuh lewat anak. Ah, tu masuk tu tetong tu lewat. Kita sama jurang dua. Cie doang. Aduh. Oh. Gua. Terus Nan udah naik tuh nak. udah jadi tolong gua gituan naro ijen. Begini bisa saya. Preman gilu tak? Kamu latih ya kau mah. Lama banget. Mengalai. Aduh. Aku. Oh itu macam mah. Rukuk nah. Surya mah. Surya sempurna mah. Rukuk. Oh iya. Marcun jadi lima, mak paksa tadi nguren. Gila dan kecil tadi marcun jadi rukuk. Kecil gua rukuk Surya tadi. Den lagi dulu cek den. Aku dia tu, siapa dia pacaran maupun tadi tu. Mana hati Nadin tadi. bantu-bantu di mah. Siapa? Nadin. Aja bodoh tau. Yo tu jatuh bodoh. Namu ro, lado pandai cakap balik namu ro. Balik lo mercun namu ro balik. Mali ya. Balik tempe apa gua, saya luar gua sekarang mau ya gua. Ah. Tengok. Woi, diam kan? Ada marcun dah. Hah? Marcun. Marcun ada. Marcun yang bisa melindak tu mah. Itu suas. Serius mau aku ke parang kok. Nado lo jadi. Kira-kira orang mau balik. Nado. Iya pip ya. Pai lah lai jadi. Woi. Ah, Ada tadi. marcun. Nado. Kemari lah lo. Kira bilang saya. Ya iya yang madang. Yang bisa melindak tu aduh ketek-ketek udah biji ketek-ketek. Cik biji baca. Koi. Dua-duanya. Paku panjang limu gua mama marcun nak lagi. Kau nak ngerti dulu. Ah, pas. Gua lagi mah. Jangan ikan orang kan. Legal. Itu ya Bara. Hah? Bara. 2000 matoy. Boy. Ya bang baik. Ikut nak dah. Dan mas simpan. Ah, Ambil lah ikut. Gerilan. Ambil lagi gerilan. Terima kasih ya. Nih, you see rumah racun tadi dah. Ngapet tirin deh. Senang. Baca tadi. Ayo. Coba sekarang gua. Ini nak mati ya. Woi, ikut marcun ni tinggal. Ah, marcun. Nadin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Wah, kau Nadin tak ikut kau. Meracun Ustaz, meracun. Meracun? Dulu lagi kalau dulu. Ustaz. Pinjam. Dulu. Mana Nadin tadi? Itu mengarahkan si preman gilu tu saat dia tu nyoba balik tu dia. Bau uncan meracun. Yo, Nak boleh wak anak itu senjata makan tuan namanya tadi. senjata makan tuan. Nah itu mangkonya nak elok balas dendam tu doh. Banyak berbuat baik pada bulan Ramadan. Saya terangkan nanti kau. Yes, Ustaz. Saya masuk. Nah, yes, Ustaz. Kau Sarawak tu lah aurat ditutup lagi. Iya. Nah, aurat laki-laki tu beko naik birahi orang naik kayak itu. Nah, Siap. Ustaz payah. Yes, Ustaz. Elok ya. Yes, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merayakan ke Macam ni suruh Ustaz lah. Oh, Assalamualaikum preman. Salam Tad. Kegiatan Nak ada macam ni dah. Tak ada. Ngalai-ngalai. Nggak tadi Nadine na Ustaz Dita ni terkangkang sama marcun gara-gara preman berdua mah. Untuk apa boleh coret mah? Terkangkang anak orang. Ini serius boleh lah. coret? Anak ada lah ni. Ingat. Aduh. Udah aku saran saya deh. Aku Ustaz drama tu. Jangan elok boy. Saran masukkan
dan lah berbuat baik lah bilang. Baik, baik. Kita harus mengaji baca Al-Quran sedekah terbanyak. Cuma marcut mu bazir tuh mah. Iya lah. Yuk. Elok. Iko karena ya kalau menceraman preman kok, sadar yang tari jadi ya. Nah, Ustaz. Yang baik-baik itu dimasukkan ke dalam penganang kau dalam takwaan masukan. Nah, itu mangkonya berbuat baik lah, alai tambah ilmu. Banyak-banyak baca Al-Quran, pahami artinya, ambil hikmahnya. Kamu yang Ustaz bulan Ramadan. Tunjuk di bulan Ramadan. Tunjuk bulan Ramadan. Assalamualaikum. Ustaz ya. Yan kan, anan. Nailok dah. Nafsu ni. Dan namun tu kan. Ajat tamu. Aduh di siku dia latihan aku. Ceramah panjang ya. Kau. Anak jawab nak balik kulo. Kula waktu ko sahur orang sontale na Aduh. bisa gembira. Ada makasih ko. Aku mah, boleh ke pulang. Marcun ko. Tidak ada masjid.